Pasukan Spanyol diselamatkan dengan jaringan last minute menewaskan pasukan Portugal. Satu lagi perlawanan tumpuan di dalam round of 16, perlawanan di antara pasukan Portugal bertemu pasukan Spanyol. Keputusan penuh untuk perlawanan ini adalah 0-1 kemenangan milik pasukan Spanyol. Untuk separuh masa yang pertama, seperti biasa dari segi position game memang sangat-sangat tipikal, itu adalah gameplay Spanyol. Tapi apa yang lebih mengejutkan sebenarnya adalah corak permainan pasukan Portugal, yang mana bagi aku dia agak kurang agresif. Kalau kita compare dengan game-game lawan Croatia mungkin berbeza lah tuan-tuan. Melihat kepada corak permainan dari segi attacking pasukan Portugal pun dah buat kita macam okey, nak main ke tak nak main sebenarnya ni. Menjadi tanda tanya di mana kenapa Martinez tidak menurunkan Gonçalo Ramos. Peluang terbaik untuk pasukan Spanyol hadir untuk Oyarzabal, yang mana situation 1 lawan 1 namun tersasar tuan-tuan. Untuk pemain Spanyol yang lain ada juga peluang yang hadir seperti daripada Lamine Yamal, daripada Alex Baena, tapi kita kena bagi kredit dekat Diego Costa lah. Diego Costa banyak gila save lah game ni. Okey, kita skip ke separuh masa yang kedua. Untuk separuh masa yang kedua, pada minit ke-55, insiden inilah memberi peluang untuk pasukan Spanyol melakukan sesuatu. Nuno Mendes terpaksa dibawa keluar akibat kecederaan. Dalam game ni, Lamine Yamal dia agak tenggelam sedikit sebab kehebatan Nuno Mendes dia memang jaga teruk Lamine Yamal ni. So disebabkan ketiadaan Nuno Mendes dan digantikan Semedo, memang sukalah Lamine Yamal tu. Baru nampak dia bergerak dengan lebih bebas, baru nampak attack Spanyol tu lebih baik. Cuma yang menjadi masalahnya di sini, bila flank tu dah okey, Lamine Yamal dah okey, striker Spanyol pula tak okey. Kita faham so far Oyarzabal tu lah top scorer dia dengan 4 gol, tapi untuk game ini tuan-tuan, dia macam tak ada tuan-tuan. Minit ke-90 pun dah lepas, ada extra time 6 minit. Di situlah seorang pemain yang baru saja dibawa masuk pada minit ke-88 kalau tak salah aku, Merino, menjadikan gol kemenangan untuk pasukan Spanyol. Tapi tuan-tuan, jangan dilupakan greatest of all time, Cristiano Ronaldo. Ini adalah momen terakhir untuk kita peminat bola sepak menyaksikan legenda ini beraksi di pentas World Cup.